Hai, Assalamualaikum semua kepada viewer-viewer kita. Ini merupakan episod keempat Semangkuk Diet Podcast by Smart Diet. Saya Dietitian Raihana dan bersama saya hari ini kita ada Dietitian Fatimah Amirah. So, Dietitian ni berasal, kita tak tahu dia asal daripada mana, tapi dia sedang berkhidmat di Johor. So, untuk mereka yang baru first time masuk ataupun join Semangkuk Diet by Smart Diet ni, podcast kita di Semangkuk Diet kita highlight dietitian dan juga nutritionist bagi mereka yang selalu involved dalam bahagian pemakanan untuk kita make sure kita punya community dapat informasi yang tepat berkaitan dengan pemakanan. Tapi sebelum tu kita nak tahu perjalanan sejarah dietitian dan nutritionist kita. Okey, untuk segmen Semangkuk Diet ni kita ada 3 segmen, which is pertama kita ada perjalanan kerjaya, kedua kita ada topik pemakanan dan juga last kita ada inspirasi ataupun nasihat. Sebelum kita tutup kita ada sedikit soalan santai. So untuk dietitian Fatimah, tadi kita intro dah panjang sikit kan. So kita nak tanya juga dietitian Fatimah. Dietitian Fatimah berasal daripada mana? So, berasal daripada mana lah dulu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Amirah. Thank you, Raihana, for a very nice introduction. Saya memang asal dari Muar, dilahirkan di Hospital Muar. Dan Alhamdulillah sekarang bekerja di Hospital Muar, tempat kelahiran saya. Wah, goosebump. Terus rasa macam goosebump Lahir dekat Muar, lepas tu besar kat Muar, lepas tu kembali bekerja di Muar. So, orang Muar Alhamdulillah. Rezekinya bekerja di tempat dilahirkan. Wow. Mesti YB Muar tu dia apa? Tak kenal. So, itu selingan. So, okay, kita tahu okay, berasal daripada Muar dan memang bekerja di Muar. Kita nak flashback sedikit lah. Adakah dietitian Fatimah ni memang tahu dietitian tu apa dan memang minat ke? Macam mana perjalanan kerjaya dan akhirnya menjadi seorang dietitian ni? Mungkin boleh start daripada zaman sekolah dulu ke memang terus minat, macam mana? Okay, so basically biasanya bila kita belajar kan kita akan macam akan terdedah dengan macam-macam pekerjaan. So masa sekolah rendah tu tak pernah dengar lah awak this dietitian. Memang tak ada langsung idea. Just kita cita-cita sekolah rendah cikgu lah, sebab kita dapat cikgu kan, macam best cikgu kan. So macam nak jadi cikgu. And then bila masuk sekolah menengah, masa tu dah mulalah kita nak ambil aliran sains, and then kita pergi banyak macam hari kerjaya kan, tengok pekerjaan-pekerjaan yang ada. And then masa tu sebenarnya berminat nak jadi food tech. Sebab macam suka dekat makanan yang pelbagai, suka like all the innovation untuk makanan tu, sukalah. Masak tu masa tu memang tak berapa pandai, tapi suka je lah duduk kat dapur tolong-tolong mak, macam tu je lah. Tapi tak adalah idea what is dietitian. And then bila nak apply kerja tu, bukan apply kerja, apply matrix. Then masa tu masa tu baru nampak, oh ada bahagian dietetics, ada bahagian optometris. First, sebelum nak masuk UAE tu sebenarnya first option nak ambil optometris sebab arwah mak saya dulu optometris. And then mak cakap tak payah lagi lah optometris, ambil yang lain-lain sikit lah, dalam allied health tu ada banyak. So try macam menarik juga dah makanan ni kan, try ambil dietetics tu. Tapi masa apply tu kita tak faham lah apa tu dietitian ke apa kan. Dan bila kita masuk ambil apply belajar dietetics, bila masuk degree tu baru macam jatuh cinta berkali-kali lah macam tu. Asal dari tak tahu, tak pernah jumpa pun, jatuh cinta berkali-kali. And masa arwah mak saya dia diagnose dengan cancer, rectal sigmoid cancer lah. So masa diagnose tu, and then arwah mak tak lama lah masa sakit tu, memang tengoklah macam mana dia duduk dalam ward, jaga dia apa semua. Dan nampak lah macam part makan tu macam very lacking all the way. Memang nampak dia kena ada supplementation and all. So macam macam menarik jugalah. Waktu tu umur tu berapa? Waktu masa arwah mak tak sihat tu, masa tu matrix lah. Matrix. Matrix. Then bila saya ada seorang adik special, Down syndrome. So after arwah mak tu meninggal,
kami adik-beradik take over lah jaga dia. So bila dia ada operation dekat IJN, then jumpa dengan dietitian dekat IJN kan, bagi consultation untuk adik. So masa tu kita macam excited lah. Kita tengah belajar kan, tapi kita jumpa orang-orang yang kerja in this area. So that macam menarik lah apa tugas dia, kerja dia ni. Macam tu. So that's sedikit lah tentang Dapat macam mana saya boleh jatuh jatuh cinta. cinta. So dalam Cinta, masa yang sama tu dapat pengalaman mm-mm. macam klinikal terus lah. So dapat Macam tengok, jumpa dietitian clinical. Then terus untuk yes. kes mak Lepas dan tu juga tak kes lama. adik. Yes, Okey. betul. Untuk pengetahuan viewer lah, okay. Saya dengan dietitian Fatimah ni, kita kenal 1 hari je, tak sampai 1 hari. Kita kenal rasa dalam 3-4 jam. Okay, 3-4 jam tu dia rasa macam ada vibe kenal lama. Okay, kita kenal Kan? dekat hospital pakar kanak-kanak di Ceras. Okay, waktu tu saya tengah praktikal, master. Dan waktu tu dietitian Fatimah ni, dia adalah dietitian yang bertanggungjawab daripada Johor datang ke HPKK untuk belajar something lah dekat Ya, bahagian tadi kan. attachment. Ya. Dietitian Fatimah cerita pasal kanak-kanak special needs. So kita berjumpa Mm. di klinik autism. Okay. So sebab it's such an interesting topic lah sebenarnya. Kenapa dietitian Fatimah highlight dekat special needs punya pemakanan? Okay, daripada cerita saya tadi lah kan, if you can Mm-mm. relate. Mm-mm. So, saya ada seorang adik OKU, Down syndrome, with, dia ada masalah jantung lah. So, Mm-mm. growing with her and sambil-sambil belajar, saya pun buat final year project tentang, rasa macam nak explore banyak tentang kanak-kanak special need punya feeding difficulties lah. So masa tu pun, masa degree pun buat tentang ADHD, Oh. feeding pattern. So kenapa soalannya tadi Kenapa? kenapa? Macam mana boleh saya rasa from kita bercakap tentang banyak perkara bila kita cerita tentang feeding ni. Dia bukan sahaja knowledge ibu bapa tentang what is right to eat, tapi how to let them eat well, have a good idea of eating, ada idea yang bagus tentang makan, kan? Sebab kita masyarakat kita, saya rasa kita tak jauh lah kalau cara-cara mak ayah dulu ke, kan? Kita biasa dengar pernah makan tu makan bagi habis, so Bagi habis. things like that. Dan kita biasa dengan orang kata apa macam melabel makanan, makanan ni bagus, makanan ni jangan things like that. In some dalam sudut yang lain, kita pun sebenarnya melabel makan ataupun memberi reward makanan tertentu, itu boleh sangat mempengaruhi persepsi anak-anak pada makanan. So, kalau untuk kanak-kanak normal pun boleh menjadi satu challenge, you all boleh bayangkan tak untuk kanak-kanak yang special need. Special need ni isu dia berbeza lah dari sudut challenges. Ada yang behavior during meal time, ada yang masalah dengan apa kita panggil language barrier ataupun dia punya speech delay, menyebabkan somehow apa yang dia nak tu dia mudah untuk frustrated lah bila dia minta sesuatu dia tak dapat, things like that. Yeah, saya rasa macam rasa macam bertanggungjawab. Bukanlah bertanggungjawab. Kenapa? So kita sama-sama deal dengan adik sendiri. Ada dalam ahli keluarga kita yang special need. So benda tu dia jadi macam dekat pula dengan hati dia. So if kita bila jumpa yang ibu bapa yang ada masalah yang sama ni, kita jadi macam rasa macam nak tolong sama-sama lah, macam tu lah. Dia rasa dia punya empathy dan kita dapat Dia punya berada di empathy. kasut mereka sendiri lah. Sebab kita pun ada pengalaman. Selalunya bila berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan family ataupun kita dah handle sendiri, nak buat kerja tu dia tak rasa macam terpaksa. Ada orang dia jadi dia buat pekerjaan dia secara terpaksa untuk cari rezeki. Tapi bila kita buat sesuatu tu because of kita suka dan environment kita tu, kita buat secara tak terpaksa lah.
Di samping Ya. memang kita mencari rezeki lah. So macam dietitian Fatimah cakap tadi, ada beberapa perkara yang dilabel as makanan yang bagus dan makanan yang tak bagus. Dari sudut handling special needs ni, apa yang selalu orang cakap makanan ni bagus, makanan ni tak bagus, makanan ni dia tak nak bagi anak dia. Cuba bagi macam sedikit contoh kepada viewer kita yang mungkin baru first time tahu ataupun baru first time macam rasa ada perbezaan rupanya handle special needs tu. Uh, Bagi saya lah, makanan bagus tak bagus ni dia bergantung kepada situasi dan keadaan macam mana. Mm-mm. Saya cakap tadi tu bagus tak bagus tu, Mm-mm. saya refer kepada general. Maksudnya Mm-mm. yang kepada yang normal kids. Mm-mm. Sebab macam menjadi kita punya kebiasaan untuk macam mana anak tu, kita bagi persepsi pada dia yang makanan tu bagus. Is Mm-mm. when you start to ajar anak you reward things dengan makanan. So Mm. contoh okay, kalau kakak tolong kemas bilik, nanti ibu bagi aiskrim. Ah. Apa yang anak you belajar dari sini? Anak you belajar aiskrim is something memang akan membuatkan dia happy, benda Mm-mm. yang best. You know, you dah letakkan aiskrim sebagai another level compare to like the whole Whole makanan yang meal lah. sebenarnya. Mm-mm. Nampak tak? Tak Cara nampak, kita nampak. membeza-bezakan makanan. Faham. So bagi saya lah kalau untuk normal, kanak-kanak normal ke, kanak-kanak yang special ke apa ke Mm-mm. kan. Daripada awal tu kalau kita Mm-mm. dah ajar tidak mereward dengan makanan, it will be very very good. Isunya sekarang ni kalau kita pergi kat mana-mana hadiah hamper. Apa yang ada dalam hamper makanan untuk kanak-kanak? Betul. I'm feeling very frustrated every time I pergi macam Sangat, apa-apa sangat. event ke apa ke. Dia punya hadiah adalah hamper jajan. That is Yes, betul. very, you know, you are giving false Mm-mm. information. You are giving false, like, good satisfaction to Betul. these kids. Even Betul. to us. Kita pun belajar macam tu Mm-mm. daripada kecil. That Mm-mm. satu perkara tentang makanan baik tak baik. That is what I mean just now lah. Tapi untuk kanak-kanak yang special need, saya rasa ada dia bergantung kepada keadaan macam mana ada situasi di mana kanak-kanak yang selalu ada masalah GERD atau choking, isu-isu feeding yang macam ni menyebabkan ibu bapa dia categorizekan makanan tertentu tu like forever anak dia takkan makan. Macam tu. Okay. Macam contoh modified texture food yang macam anak saya hanya boleh makan sekian-sekian makanan. Tapi dia tak nampak sebenarnya for special need children ni ada keadaan-keadaan yang sebenarnya kita boleh bantu untuk anak dia belajar tekstur yang lebih baik macam tu. Dia tak adalah macam sebab kita kena faham kanak-kanak ni dia membesar, there will be potential mungkin masa dan terapi yang dia kena buat tu mungkin lama dan panjang macam tu lah. Dan ada juga yang macam makanan-makanan yang tidak bersalah tapi dipersalahkan. Kan macam contoh tembikai. Ya. Adalah makanan-makanan yang macam all these parents dia ada macam sebab dia rasa anak dia sangat-sangat berbeza dengan Okay. kanak-kanak normal. So bila Mm. macam reaksi anak dia lagi pula bila anak tu ada masalah speech delay ataupun ada masalah tak boleh communication barrier yang very huge kan. So bila anak tu respon sikit by dia punya physical dia dah terus anak saya tak boleh ni. Cukup Mm. sekali dua kali try dan Mm. sebenarnya kanak-kanak special need ni lebih mudah untuk jadi picky eating because of Betul, betul, betul. parents kita pun rasa macam bimbang kalau kita bahagi ni dia nak lagi ke, you know, this Betul. kind of perception macam tu lah. So, Adakah saya menjawab soalan? sangat menjawab persoalan. Dia macam banyak idea yang pup. Macam macam wow idea. Kita sangat rasa macam dietitian Amira cakap tadi lah. Kanak-kanak lagi-lagi yang special need ni, dia ada transisi makanan dia. Dia tak sekali you bagi dia tak nak, bukan dia tak nak. Sebab dia ada sedikit perbezaan dengan kanak-kanak yang typical sikit kan. So, macam mana kalau dietitian Fatimah lah, mungkin kita nak ke belakang sikit kan, ke belakang sikit. Bila jadi dietitian, kita ada pelbagai jenis dietitian. Kita ada dietitian yang handle buah pinggang, kita ada handle special need, kita ada yang NCD, kita ada yang geriatric, yang orang tua dan sebagainya. Macam mana you positionkan, tiba-tiba ada dekat
kanak-kanak ni? Banyak handle case kanak-kanak tu. What is the flow? Macam tu. What is the flow? What is the flow Uh, saya rasa tak adalah dia punya flow sangat. mm, But currently memang dietetics in KKM lah. mm, Sebab saya alhamdulillah lepas saya grad, mm. saya sempatlah, tak sempat cerita ni, saya Uh, sempatlah kerja sekejap dekat retail Detail. Then uh, that. supplement company lah kan, just for experience. Uh, And then tak lama lepas tu lah, like 1.5 year macam tu, alhamdulillah dapat offer untuk masuk government. Bila masuk government, bila once kita masuk government, biasanya yang junior ni dia akan try pegang yang yes. general ward. Biasanya macam medical macam tu lah. Tapi sampai sekarang pun kami ni masih lagi tidak jaga, macam kalau saya pun jaga PITS ward, saya tak jaga PITS ward sahaja. Saya still jaga like semua lah, Overall lah, overall. semua kita still cover semua. Mungkin kita ada lah macam fokus kat ward tertentu, tapi semua still kena tahu juga. Sebab kita pun ada klinik kan, in charge of klinik. Dekat klinik tu kita jumpa semua juga patient. So saya tak adalah nak claim saya PITS dietitian since my experience in pediatrics pun like 5 years plus macam tu lah, baru juga. So yeah, still covering everything. So dia Cuma sebenarnya my dia ada interest tu I'm prefer. seeking to saya lagi prefer untuk jumpa pediatrics sebab saya rasa saya puas hati. Saya rasa seronok jaga pediatrik ni because you boleh bayangkan tak, kita tengok patient tu dari dia baby Wah. sampai dah dia besar. So kita bila duduk tengok patient kan, kita rasa macam macam anak kita juga, walaupun sebenarnya bukanlah anak kan, tapi kita cuba memahami, mendalami masalah apa yang mak ayah dia rasa, and then kita try bagi suggestion. By right, bila kita discuss pun, kita macam rasa macam kita duduk sama-sama. Sebab bila dietitian kita bagi medical nutrition therapy, we are not like keluar buku, ni dah hasil buku. Tak. Kita kena duduk baca situasi, keadaan. Even kita kena faham financial status mereka. Kita kena faham dia punya pemahaman, parents punya idea tentang makan sendiri. Berapa banyak effort yang dia boleh offer. Dan bila kita dah tahu effort parents tu sampai tahap mana, jadi macam tanggungjawab kepada dietitian ni bagi strategi yang membantu parents ni untuk dengan apa yang kemampuan dia feeding anak, macam mana lagi nak support, macam tu. Kalau nak cerita pasal financial ni, biasanya special need kids ni memang perlukan orang kata apa, dia punya modal tu agak boleh tahan jugalah dengan supplementation semua tu. So nak bagi plan atau strategi untuk membantu supaya dia boleh achieve dia punya optimum nutrition intake tu, memang kena faham the whole parents thing. punya the whole idea. Kadang-kadang tu kena tahu, kalau parents bos kerja, anak tinggal dengan siapa? Kalau anak tinggal dengan siapa, kalau contohlah dengan nenek, apa yang nenek mampu buat? Apa yang nenek, sometimes somehow saya sampai minta nenek datang. Okay, nenek datang klinik, kita discuss dengan nenek pula. Sebab dia yang like handle anak tu bila both parents kerja. Sampai ke situ untuk pastikan the delivery of kita punya plan tu sampai kepada anak. Macam tu sekali. Saya rasa saya bukan, bila saya bekerja, saya cuba mencari jalan supaya plan tu is work out. Boleh dilaksanakan lah, bukan sekadar atas kertas saja. Okay, Saya untuk viewer percaya kita, memang semua orang pun struggle macam tu. Ya. Okay, untuk viewer kita yang baru first time tahu apa tu dietitian. So, bila dietitian Fatimah cerita tadi berkenaan tentang macam mana cara kerja dietitian ni, sebenarnya bila dietitian ni kita melibatkan tentang pemakanan. Dan bila anak-anak yang special need ni, dia perlukan pemantauan yang lebih ekstra. So, kita kena tahu siapa yang handle pemakanan kanak-kanak tu. Kalau bukan ibu bapa, nenek dia, kita kena panggil nenek dia ke klinik untuk kita ajar macam mana untuk
bagi makanan yang terbaik pada ketika itu untuk anak itu pada masa itu. Begitu kan. Betul. So, selalunya kes-kes yang macam dietitian Fatimah jumpa lah. Ada macam hari tu, saya waktu dekat HPKK waktu tu, kita handle satu patient ni. Parents dia lah. Normally parents akan ada rasa macam dia pemahaman dia terhadap pemakanan tu agak rendah. Sebagai contoh, patient saya ni, mak dia kata kalau anak dia makan nasi, anak dia terus akan gemuk. Sebab mak dia pun dah gemuk lah, mak dia dah obese. So dia langsung tak bagi anak dia makan nasi, which is anak dia special needs dan anak dia perlukan all this makronutrien lah. So kalau dietitian Fatimah jumpa yang Itulah. macam tu, kita bukan nak handle anak dia. Masalah dia come from mother itself lah, parents. So macam mana you handle? Yeah. I believe mesti ada pernah terjumpa dengan kes-kes yang macam ni. Saya rasa apa yang Rai sebut ni contoh dah tadi, good food, bad food, right? Sebab kita tak boleh lari daripada realiti yang masyarakat kita masih perlukan orang kata apa, correct ataupun maklumat yang betul tentang pemakanan. Salah faham tentang macam mana boleh naik berat badan, macam mana seseorang tu nak turun berat badan, kan? So biasanya bila kita dengar macam tu, apa yang Rai sebut tadi tu, first thing memang objektifnya adalah kita nak discuss dengan parents tentang apa persepsi dia tentang apa yang dia faham konsep tentang naik berat badan. So biasanya kita akan tackle yang tu dululah. Maksudnya biar dia terang. Macam tadi dia cakap, dia rasa kalau makan nasi naik berat, right? So kita open besar sikit. Apa punca-punca berat tu naik? Bagi dia list kan. Kita tengok sejauh mana dia cover the knowledge of nutrition yang dia ada, kan. Then baru kita correct lah. Okay, naik berat badan tu apa punca dia? Like calorie supplies, macam mana boleh dapat calorie supplies, things like that lah. Saya rasa memang sebelum nak tackle anak, because the one who feed the child mesti faham dululah. So berapa lama selalunya kan kalau macam dekat hospital kerajaan ni dia by appointment. So dalam satu kes dan nak jumpa dietitian, untuk mereka yang ada appointment dengan dietitian, jangan sekali try untuk tak default appointment ya, sebab nak jumpa dietitian ni dia bukannya senang as simple you dekat luar. Nak jumpa tu dah lah, kita nak kata harganya murah as compare to luar, tapi tak nak dengar pula. So berapa lama untuk satu kes nak settlekan masalah pemahaman ni ataupun nak settlekan masalah pemakanan untuk satu-satu kes yang tertentu? Mungkin boleh bagi contoh kes dan berapa lama? Sebelum cerita tentang berapa lama tu, saya teringat satu cerita tentang pesakit lah. Ni sebagai contoh je lah kan. Datang ke klinik and after like several dah selesai kita punya consultation semua tu, dan bila nak balik tu, dan dia tanya, saya tak dapat apa-apa barang ke? You know, the kind of apa kita panggil, the kind of idea yang biasanya saya rasa normal je untuk orang nampak pergi ke macam pergi farmasi dapat ubat, dapat something dan balik, right? Okay. But in dietetics punya klinik, we are not offering that. We are not offering materials. We are offering, kita offer kita punya strategi, kita punya plan, kita punya nasihat tentang what is the real kaedah you boleh adjust untuk you punya lifestyle ke, apa you boleh buat untuk optimize you punya nutritional intake overall. So apa yang saya nak cakap, berapa lama masa tu bergantung kepada kes-kes. Macam ada kes yang objektif, biasanya akan selesai awal lah. Biasanya ni di government target dia kalau new case first time datang tu 45 minutes. Sebab kita pertama tu apa-apa hal, macam saya cakap tadi, saya kena faham betul-betul. Dietitian kena faham betul-betul who you are. You tinggal dengan siapa. Berapa banyak masa you ada untuk makan. Itu kalau you lah. Kalau anak you, berapa lama masa anak you perlukan untuk makan. Dengan siapa dia selesa untuk makan. Berapa banyak sekali makan dia, berapa kali dia makan satu hari. Apa dia punya preference, apa dia punya tak suka. Banyak benda yang kita macam the first
visit tu is very very important sebab kita nak faham the whole Overview. story about your feeding, kalau itu you punya anak lah, your feeding issues, about your feeding story semua. So biasanya first tu akan 45 minutes, then akan follow up tu like ikut keadaan lah. Ada certain kita bagi follow up rapat macam 1 bulan, ada even kita bagi follow up lagi rapat macam 1 minggu pun ada. Saya bagi Ada. macam contoh, ada kalau macam untuk patient type 1DM, kita nak monitor SMBG, yang pakai apa continuous punya apa blood glucose reading tu, kita nak tengok how efficient dia ubah dia punya diet dengan dia punya gula. Everything tu dia bergantung kepada certain sakit lah. Seminggu pun ada, sebulan ada, 3 bulan ada, 6 bulan ada. Tengok keadaan macam mana. Normally untuk kanak-kanak tu dia based on by case lah. Case apa, case kalau yang case easy apa. tu mungkin lebih cepat lah. Mungkin dietitian Fatimah boleh share one case without mention siapa-siapa, dan yang at least case tu antara case yang berjaya dan macam you cakap tadi, you say at least satisfied lah because of dia punya case tu agak settle. Mungkin boleh share sedikit untuk ibu-ibu. Mungkin viewer kita ada ibu-ibu yang ada anak special needs, tak tahu nak jumpa siapa, dapat inspirasi apa nak jumpa dietitian kan. Mungkin boleh handle dia punya case. Mungkin dietitian boleh share. Just recently lah, around 1 month yang terbaru ni je lah yang nak cerita. Yang laba-laba tu ada banyak yang sebab saya cerita tadi, saya ada jaga daripada baby kecil sampai dah membesar. Saya ada satu case yang saya jaga daripada baby lahir NICU. Sekarang Alhamdulillah nak masuk sekolah dah. Darjah 1. Masa baby tu doktor sampai dah announce dia palliative. Even sampai sekarang pun dia masih palliative, tapi she's growing well. And setiap kali kita appointment memang kita rasa macam jumpa anak sendiri lah, rindu gila. Sebab dia diagnosed with Hirschsprung lah. Memang dia on pump feeding. Dia punya Hirschsprung ni maksudnya dia punya usus tu because of dah macam kita kata rosak lah, terpaksa dipotong menjadi sangat pendek. Dia short bowel lah. Memang pendek saja. So usus kita ni dia bertanggungjawab untuk banyak dia, sebab bila kita tinggal usus yang pendek tu, banyak nutrien-nutrien yang dia dah tak dapat digest, dan dia tak boleh very fast feeding rate, menyebabkan dia pakai stoma bag. So kalau very fast dia akan dia punya fluid loss pun akan banyak juga masuk dalam stomach output dia akan banyak juga. So this patient is very very special to me sebab yelah kita dah lama jaga dia. Dan bila nampak dia sekarang ni, even though with the stoma bag, even though with the pump feeding, dia berlari, dia boleh belajar, dia boleh cakap. You boleh bayangkan ke tak perasaan saya? So this is one of the very, for me, remarkable case lah. And Alhamdulillah akan start sekolah tahun depan. Satu lah. And then satu itu cerita kanak-kanak yang satu lagi bagi saya, kanak-kanak yang saya rasa saya nampak tadi punya cerita pun memang parents punya effort sangat-sangat dahsyat. And then another story pun tentang parents juga yang sangat saya rasa memang saya respect. Dia datang dengan kepada saya waktu pertama kali datang tu, anak dia makan dan minum, tak nak makan buah, tak nak minum air, semua pakai syringe. Dia boleh bayangkan tak, dia feed anak dia daripada umur 2 tahun sampai umur 7 tahun pakai syringe. Makan, contoh nak makan buah apple kan, anak dia tak boleh. Anak dia ada masalah restricted diet because of dia ada autism lah, underlying autism. So dia ada masalah isu dengan sensories. So dia tak boleh lah certain kinds of food tu, dia ada macam dia kata apa, dia reject lah. So apa yang mak dia try buat, sebab tak nak anak dia kurang vitamins and all, dia akan blender several buah, lepas tu dia akan like feed anak dia pakai syringe. Kenapa anak dia terima syringe? Sebab masa anak dia dulu ada sakit, bila dia bagi ubat dan tak lama lepas tu anak dia sihat. So memberi persepsi kepada anak dia, sebab anak dia tu non-verbal, tak bercakap lah kan. So bila mak dia buat macam tu, dia macam bila mak dia, every time mak dia bagi syringe, dia terima je macam tu. Such kind of feeding kaedah method yang macam ni sebenarnya
menyebabkan parents kadang-kadang tu macam dia require sangat banyak masa, sangat banyak you punya effort, and then bila kita buat klinik dan kita suggest beberapa strategi untuk mak cuba, antaranya masa tu kita kata kat mak, cuba try buat food play with these kinds of makanan apa you nak try anak you buat, and then dia buat, surprisingly this mom betul-betul ikut the strategy, every each other day mak dia akan buat food play dengan anak dia with every yang kita suggest tu. 3 months later datang klinik saya, dia cakap anak dia dah makan buah apple tanpa disuruh, boleh bayangkan tak? So bagi saya sebenarnya dengan strategi yang kita advise ni bukan dah kita shock sendiri. Kita bincang dengan parents sama-sama. You datang sit with dietitian, after kita faham then kita tanya you what is the most appropriate way you rasa you boleh buat dekat you punya anak, dan berapa kali you rasa boleh buat, dan kita suggest. And come back with us, datang bukan untuk kena marah. Come back to dietitian to discuss back. Berjaya tak strategi hari tu? What else we can try to add? Things like that. Saya rasa persepsi banyak masyarakat di luar bila jumpa bahagian makan ni, kena marah, anak tak naik berat. No, betul. we are not seeking for that. Buat apa pun kami marah, penat. Cuba bayangkan satu hari dietitian kena jumpa 10 pesakit, 10 nak marah. Balik tu saya rasa Long saya run dah. Saya sebolehnya kita nak mengelak. Kita tak nak ada konflik ke apa-apa dengan parents. Kita nak ada good apa kita panggil, hubungan yang baik dengan parents. Supaya sebenarnya kita ni, you boleh bayangkan kalau you rasa down, you bayangkan dietitian kita ni, handle lagi. we are here to hear you, to help you, things like that. Sebab kita nak hasil, bukan kita nak macam menyalahkan. judge you. Betul tak? Betul? And we are not, even the dietitian, saya pun belajar daripada patient saya sendiri. Betul. Saya macam Apple ni, apa yang mak dia cuba, kita masa bincang tu limited kan, 45 minit, kita boleh bincang strategi yang terhad. Dan I open to her lah, kalau you rasa ada kaedah yang lagi baik for the 3 months ni, nanti you share juga dengan kita, so kita boleh tolong lagi pesakit yang lain. Saya rasa yang tu berkesan lah untuk saya punya klinik sekarang. Wallahualam. Okay. Untuk orang yang tak berapa nak faham tentang dietetik, sangat dah terbuka bila dietitian Fatimah cakap banyak sangat ilmu yang kita dapat. Sampai saya macam tergamam sikit. Dia macam terus flashback semua kes-kes yang pernah handle parents semua kan. So kita nak tanya jugalah, sebab dietitian Fatimah ni dia banyak handle kanak-kanak juga. Kita nak tanya, okay, dietitian Fatimah ni berapa orang anak? Okay. Dan jangan tanya tu. Dia tak boleh tanya. Dan adakah anak ni dia makan, dia memberi cabaran tak as a dietitian? Sebab kita dietitian kan. Kalau kita cakap pasal soalannya. Soalan ni cukup cemas. Saya to be frank, saya memang saya rasa semua parents macam tu. Bila kita kahwin pun kita belajar, right? Betul. Bila kita dapat anak satu, bila kita mengandung pun kita belajar. Macam ni. Even mengandung banyak kali pun, kalau you mengandung 10 kali pun, you will have 10 different experiences. And we need the expertise yang belajar tentang, yang have the knowledge, yang expert to this area tentang apa yang kita tak tahu tu, to validate our knowledge. Sebab experience, yes, you will have some knowledge from your experience, but you need someone yang have more wisdom and expert in their field, so you will learn more. As a dietitian, saya memang belajar, semua belajar kan, dietitian semua belajar tentang medical nutrition therapy. That is the basic of dietetics punya management. Kita belajar tentang nutrition for life cycle, daripada mengandung sampailah kita tua. What do we need? Apa nutrien yang kita perlukan? But all this knowledge, kalau untuk kita practice kepada real atau ni, memang kita perlukan like experience. Experience you can gain tak semesti daripada you punya anak, tapi you boleh belajar daripada you punya cases. As more you handle, dietitian yang more handle case, you akan belajar lagi banyak. Kalau ada keadaan yang macam ni. Bagi contoh lah, dulu masa belajar,
I tak berapa nak relate tentang jadual, you pernah dengar sleep hygiene? Sleep hygiene is how good your sleep pattern is, your berapa lama you tidur, how good you manage that. And sleep hygiene is very very important in feeding, untuk pemakanan kanak-kanak. Dewasa pun sama. So bila kita kerja, kita nampak bila anak-anak ni bila dia tidur lambat, insya-Allah dia bangun lambat. Itu sudah And pasti. that is very very biasa lah. Memang biasa jumpa kanak-kanak yang macam susah tidur, yang you pernah tengok tak special need yang dia malam dia berjaga, siang dia tidur. Some of the reason is because of the parents punya jadual kerja juga. Who's the carer? Pun memberi kesan juga. So sleep hygiene ni memang sangat penting, sampai kadang-kadang tu kami memang minta doktor refer kepada occupation therapist untuk bantu pesakit betulkan sleep hygiene. Sebab anak yang tidur bangun lambat akan skip breakfast. Betul. Dia skip breakfast, insya-Allah 300-400 kalori tak ada dah. Lepas tu dia terus pergi straight away pergi lunch. Masalahnya dinner nanti pun, lepas dia dinner, parents maksudnya dah rest, tak ada orang dah pergi dapur, there is no more meals untuk masa yang dia berjaga tu. You nampak tak? Bila kita punya masa 24 hour ni memang akan memberi efek kepada kita punya masa makan, kita punya intake overall. Saya jawab soalan kan? Ada tak anak yang memberi macam ada memberi cabaran. memberi cabaran lah. Kita Okay. netizen ni. Kita netizen anak. Anak cerita anak berapa? Saya rasa saya bukanlah ibu yang baik, sebab saya rasa saya belajar daripada adik saya sendiri macam mana nak feed anak-anak saya, sebab kita bekerja. Saya ada masa dengan anak saya makan adalah pada weekend dan juga waktu makan malam saja. So saya banyak bergantung kepada penjaga-penjaga anak saya, termasuk adik saya sendiri. So adik saya yang banyak cerita, anak saya tak nak makan macam ni, apa dia buat? So strategi dia works. Dan kadang-kadang strategi dia yang works ni saya apply juga kat passion. Contoh apa strategi yang works is, sometimes dia bercerita dulu sebelum dia makan. The idea yang saya sangat suka is dia cuba membuat waktu makan anak saya ni seronok. Dan memang kalau kita baca banyak paper pun, do not put any pressure during meal time. Masalahnya kita kan parents nak cepat kan. Dah cepat, ibu dah siap ni, nak makan cepat. Nanti nak basuh, The more you nag, selagi banyak you membebel masa makan, lagi lah you rasa anak you seronok ke nak makan. No. Kalau kita tengok, saya suka tengok selebriti ke siapa yang suka letak anak-anak makan, very kan, anak-anak banyak kan dekat TikTok kan, yang seronok tengok anak dia ambil sayur lah, ambil ni lah, makan kan. Kenapa lah kan kita ada rasa apa yang kita boleh belajar daripada semua sharing ni adalah mereka, anak-anak ni seronok masa makan. So try our best untuk daripada awal tu bagi anak-anak ni rasa ready nak pergi makan. Kalau contoh lah kita tengah buat kerja, suddenly orang panggil makan, kita rasa kerja kita tak siap lagi. You feel distracted and you akan tak seronok pun nak start makan, betul tak? So the same things happen untuk anak-anak. Anak you tengah buat castle tau. Tengah buat bangunan cantik. Kereta tak masuk lagi, parking apa semua kan. Tiba-tiba dia ajak dah dia makan. You rasa for them, dia memang dah tak ada kerja berat macam you all. Tapi for them, untuk dia orang, itulah benda yang paling utama. Dia punya castle tu jadi cantik, diorang puas hati. Then why not we show some respect, main sekejap ke, engage dengan diorang yang okay, after this car kita parking dekat you punya castle, kita pergi kitchen sama-sama nak tak? Things like that, dia akan ada rasa okay, next is this. Sama juga dengan kita. I think we need to teach anak-anak kita lah. And dulu masa anak satu, benda-benda ni pun saya tak tahu. So macam saya rasa banyaklah bersalah dengan anak nombor satu saya. So kaedah pemakanan apa yang saya offer kat dia tu adalah apa yang saya tahu saja. So bila anak yang dah tambah ni, dan bila ramai-ramai dekat meja makan, dia dah cabaran lain tau. Seorang nak ni. So how do kita nak bagi semua orang puas hati, bagi semua orang faham, ada rutin. Bagi saya yang paling penting sekali yang saya belajar,
Anak-anak kena belajar rutin makan yang betul. Ada masa dia, ada etiket dia, what to do after masa makan apa benda. Tapi kita tak ajar masa tengah makan ni. Jangan tengah makan you bebe. Lama-lama dia tak suka pun makan dengan you. Dia akhirnya ambil makanan tu bawa masuk bilik, baik dia makan seorang tengok handset. Sebab tak ada pressure. Kita tak nak yang macam tu. Bila anak you makan seorang, dia tidak akan terpengaruh dengan makanan baik yang you makan. Macam contoh, you nak ajar dia makan sayur, tapi anak you makan asing table dengan you. You memanglah makan sayur. Dia makan asing. Dia tak nampak pun how good is sayur. Ini apa yang saya belajar lah. Panjang pula, right? Dia macam as a mom, kita letak topi dietitian tu ke tepi kan. Dia macam jumpa dietitian rasa macam kena sepak-sepak. Macam tu. Sebab saya rasa lah. Saya masih belajar. Even sekarang pun saya pun mesti macam mana nak relax ni. Benda ni nak cakap terus. Tapi macam okay. Sebab kita pun as a mother kan. And then kita dia macam kita ada knowledge tapi kita nak apply. Anak okey lah, memang anak makan okey semua. Cuma bab yang cepat sikit makan. Kita yang bab castle tu, okey, bab castle tu memang sangat related lah sebenarnya. Bukan castle lah, lukisan ke kan, orang tengah buat lukisan, makan cepat makan macam ni. Ya, betul. That's why kadang-kadang tu kalau you boleh ajak anak you prepare, kalau you boleh ajak dia daripada you masak lagi bagus. Kan, this is heaven for suri rumah lah. Yang saya memang jealousnya. You ada masa, you prepare masakan dengan anak-anak, then you ajar, okay, it's dinner time contoh. Okay, so diorang pun tahu, okay, saya nak ambil pinggan, nak susun untuk semua orang. Saya nak ambil cawan, susun untuk semua orang, untuk dad, untuk mom, you know. Dia akan membuatkan dia rasa seronok. Bila nak makan tu, meal time is something that they are waiting for, not they are macam tak nak makan. Okay. Kita dah cerita banyak. Okay, kita pun as a parent, as a mother pun, saya rasa viewers kita yang mother sangat boleh relate apa yang Dietitian Fatimah cakap tadi. As Asian mother lagi kita sangat boleh relate. Sebab Asian mother ni layan dia besar sikit. Tidak kepada semua, sebab ada je yang lah. Kan, ada je. Lepas tu kita nak share kepada kita nak tanyalah sebab kita dah nak dekat hujung podcast kita ni. Mungkin kita nak minta Dietitian Fatimah share sedikit ataupun bagi info kepada parents yang ada anak-anak special need. Kalau tak special need pun anak-anak biasa yang mempunyai masalah pemakanan, macam mana dia nak reach dietitian? Sebab kalau anak ni ada masalah pemakanan, kita tak rasa, mungkinlah bagi sesetengah mereka, dia tak rasa macam benda tu penting terhadap pembesaran anak dia. So macam mana nak jumpa dietitian? What is the flow untuk jumpa dietitian? Okay, actually dietitian ni ada di banyak tempat lah. Ada di swasta dan ada di government. So, kalau untuk Smart Diet swasta, kena tanya dengan Dietitian Raihana lah. Tapi kalau di dietitian di swasta, biasanya under referral from specialist yang you all jumpa lah. Biasanya kanak-kanak special need ni akan ada appointment dengan pakar kanak-kanak ataupun child development punya specialist. So, di swasta, dia ada sistem dia. You can always reach dietitian there, tapi berbayar lah kan. Tapi di government, biasanya kalau kanak-kanak tu pernah sakit, masuk ward ke apa kan, biasanya jumpa dengan doktor pediatrik punya apa, dia punya growth tu ada masalah di mana-mana ke kan, dia punya pembesaran maksudnya berat dia ke, ketinggian dia ke stunted, kurang tinggi ke apa ke, biasanya kalau ada masalah tu, doktor akan refer kepada dietitian untuk review dalam ward. Biasanya macam tu. Tapi kalau you macam anak sihat, tak pernah masuk ward, tapi biasanya kalau special need kid ni memang dah ada appointment dengan klinik kanak-kanak dekat hospital.
So biasanya doktor akan assess dan doktor akan refer kepada dietitian. Tapi kalau macam contoh, you sendiri rasa nak approach dietitian, you sendiri ada isu tapi tak sampailah anak you dia punya growth tu teruk sangat ke, tapi you just nak discuss, boleh juga you tanya dengan doktor yang merawat untuk dapatkan referral jumpa dengan dietitian di hospital government. Tapi dengan syarat hospital tu ada dietitian lah. Kalau sekarang di klinik kesihatan pun kita dah ada dietitian ramai, dan mereka pun akan jumpa dengan kanak-kanak special need kids. Dan biasanya special need kids yang attend PDK memang akan ada assessment ataupun visit lah daripada dietitian yang in charge daripada klinik kesihatan. So kalau parents sendiri nak datang berjumpa, saya percaya dietitian di klinik kesihatan ada program dia tersendiri dengan PDK. Tak silap saya nama dia PDK Ku Sihat. Program Ku daripada pejabat kesihatan. Okay. Program daripada pejabat kesihatan included dietitian punya servis kat dalam tu lah. So kalau ada program, ada talk dan sebagainya, you can always datang and discuss dengan dietitian. Kalau perlukan appointment, mereka akan set appointment. I believe itu dah sangat membantu, insyaAllah. Yes, itu dah sangat-sangat membantu untuk ibu-ibu yang ada anak-anak yang nampak dia punya sedikit cabaran dia dekat bahagian makan. Okay, boleh ke program-program yang dibuat oleh PDK, klinik kesihatan dan sebagainya, dan boleh inform untuk kes itu di-refer kepada dietitian lah. Okay, kita dah almost to the end. Kita ada satu segmen nama dia soalan santai. Okay, soalan santai ni based on kita cerita tadi semualah. Kita nak ambil yang paling basic lah. Mungkin macam mana dietitian Fatimah terapkan apa tu makanan sihat to your kids as a mother. Macam mana terapkan makanan sihat? Mungkin tak perasan, okay, sebab kita dah memang ada knowledge kan. So macam mana secara basicnya terapkan makanan sihat tu, mungkin daripada segi makronutriennya ke atau mikronutriennya ke, macam mana? Kalau macam contoh macam saya, kalau macam contoh macam saya akan basic things lah. Kalau anak dia macam sembelit kan, ada makan sayur tak semalam? Sayur habis tak? So dia akan rasa macam sayur tu it's a part of dia punya kena ambil. So dia tahu kenapa sayur tu perlu. Macam dietitian Fatimah pula macam mana? Sebab kanak-kanak dia suka fun. Saya kalau meal time tu, sebab dengan 5 orang anak kan, anak tersebut pula. Dia jadi macam kita ni makan ramai-ramai, kita banyak sembang-sembang juga masa makan lah, tapi kita avoid isu-isu yang akan macam ada orang sedih ke apa kan. Kita akan sembang-sembang. And the thing yang anak saya suka buat, sama ada waktu makan ke, dalam kereta ke, sambil-sambil kita orang lepak-lepak ke, dia orang sangat suka teka-teki. Dan dia orang sangat suka quiz. Quiz macam siapa dapat jawab betul macam tu. Kita ramai kan, so ramailah partisipan nak menjawabnya. Termasuk dah yang umur 4 tahun tu, dia cakap dia pun tak pasti teka-teki apa dia nak tanya kan. Okay, so saya suka macam contoh ada makanan apa yang kita masak hari tu, saya akan tanya anak saya, macam quiz lah. Okay, siapa tahu ni apa? So anak akan jawab protein. Macam tunjuk ayam, protein. Saya jawab macam tu lah. Ataupun kita suka buat quiz tentang makanan and dia punya group, what is group of ni. Okay, kalau kita makan ni kita dapat apa? Dia dah jadi macam tu lah sekarang lah. Masa awal-awal tu kita memang banyak cerita. Dan macam kuis tu dia bukan dekat meja makan je. Kadang tu bila kita pergi shopping kan, pergi shopping kita nak pilih ni. Lepas tu kita cakap lah, Umi rasa awak rasa awak nak makan protein apa? Okay, ataupun bila kita nampak sayur, okay, ni sayur apa? Ni sayur apa? Sayur ni boleh buat apa kat badan kita? Sayur ni ada apa? Buah ni ada apa? Macam things like that, macam bagi dia fun, bagi dia tak rasa macam belajar dalam kelas. Macam daripada sembang-sembang pun, macam Rai buat tadi tu, macam contoh lah, perut anak tak sihat ke, ataupun even dia macam mana, macam dia complain, dia kata perut dia sakit ke apa ke, apa yang kita boleh add on dekat situ kan. Things like that lah. Ataupun satu lagi macam contoh anak saya, kita orang suka pergi Legoland, kita suka pergi tempat-tempat yang macam fun fair semua tu kan. So kat situ kan, bila kita nak main, kita kena ukur tinggi, right? So dia orang ni, so macam ada tempat mainan yang macam alah tinggi tak cukup. Then lepas tu nanti yang automatic anak saya yang umur 4 tahun,
nanti Ucap makan ayam. Ucap nak tinggi. Macam tu. You tak? Macam kita Faham, faham. terapkan idea. Tak adalah kita nak terang. Okay, ayam ni penting sebab apa ada apa. Tapi dia nampak kalau dia makan ayam. So, bila makan tu, nanti dia makan ayam. Ucap makan. Mi tengok saya. Nanti saya nak tinggi. Saya nak main kat Legoland. Macam tu lah. Macam tu. Nampak kan? Sama, So, macam sama. kita kena relate apa Hmm. situasi, apa kelebihan kalau anak kita makan sihat, apa yang dia akan dapat. All the benefits supaya dia boleh relate. Oh, nanti bila dekat meja makan, okay, aim for this. Macam tu lah. Dia bab yang tinggi tu agak sama sikit lah. Sebab bila dia tahu dia tak cukup tinggi. Mi, kalau nak tinggi nak kena makan apa? Dia akan start tanya Good. kan. Itu Nak kena makan kan, protein je. betul. Nak katanya idea yang tinggi ni budak umur even umur 3-4 tahun pun dah boleh faham dah. Kalau dia macam nampak dah 4 tahun tu dah boleh faham dah. Makan ni boleh ni. You tak perlu nak tunggu dia sampai 7-8 tahun nak terangkan panjang-panjang. The simple way lah. It's a fun Yeah, thing simple untuk diorang dan way. kita masukkan Yeah. idea tu lah. Kita dah banyak sangat. Saya That's rasa a little bit from me. podcast kali ni dia sangat banyak sangat idea berkenaan dengan pemakanan, lagi-lagi spesifik kanak-kanak yang special needs ni. Kita dapat tahu macam mana cara kanak-kanak ni, strategi yang dijalankan oleh dietitian, apa medical nutrition therapy, okay? Lepas tu banyak tips lah, tips kepada ibu-ibu dekat luar sana macam mana nak handle kanak-kanak yang ada masalah dengan pemakanan ni. So, terima kasih Dietitian Fatimah. Mungkin ada sedikit Terima satu kasih dua juga. kata seminit Dah untuk banyak kata. semangkuk diet. Okay, untuk semangkuk Okay, diet podcast. hopefully Semangkuk Diet dapat gain ramai viewers dan untuk podcast yang kali ni dan seterusnya dapat bagi manfaat lagi banyak dan membetulkan salah faham yang saya rasa banyak bila kita buka media sosial tu masih banyak lagi yang rasa contoh untuk naikkan naikkan selera makan tu saya percaya yes ada vitamin-vitamin tertentu yang memberi kesan tetapi it is not depends on that only. For me is the whole story about the idea, the perception, everything about the meals. So kita jangan sebab ada yang sampai sapu selera makan naik. So what's the idea behind that? So banyak sangat sebenarnya benda maklumat sebab sekarang ni kita zaman teknologi semua orang nak bagi maklumat. So among those information, what are the most reliable information that you can ambil and practice in your family untuk diri you sendiri. So yeah, that's dan saya harap Semangkuk Diet boleh juga ada tajuk-tajuk yang include 360 lah, maksudnya the nutrition life cycle daripada ibu mengandung sampailah kepada geriatric. Hopefully kita dapat membantu lebih banyak golongan lah dalam isu pemakanan ni sebab dia bukan terhad pada satu-satu umur sahaja. Betul. Sekian. Terima kasih. Tiba-tiba saya teringat juga untuk Semangkuk Diet dan Smart Diet. Okay, kita dah bekerjasama dengan salah satu kita panggil Speeches di Putrajaya. Speeches di Putrajaya ni dihandle oleh speech therapist. Dan kalau anda ada dia ada so-called building lah, memang dah ada pusat terapi tu. Dan kalau anak-anak anda ada masalah dengan pemakanan, boleh juga ke sana sebab kita dah berkolaborasi dengan Speeches ni untuk bahagian pemakanan. Untuk kita sebar luaskan. Untuk ibu bapa yang agak sukar masanya nak ke hospital, anda boleh ada alternatif lain. Okay, di swasta. Okay, itu saja daripada saya, Dietitian Raihana. Kita dah terlampau banyak gain knowledge. Terima kasih banyak-banyak kepada Dietitian Fatimah. Terima kasih. Untuk viewer, tolong like dan subscribe. Okay, thank you. Assalamualaikum. Salam.